cakap lah, jeng jeng jeng. Biasalah budak kan, jeng jeng jeng. Ni ada hadiah untuk ayah. Dia kata gitu kat ayah dia. Itu pelik. Biasa layan lah. Dia tahulah budak-budak macam-macam lah benda. Layan lah. Oh, hadiah untuk ayah ke? Lepas tu, okey lah. Ayah buka lah. Lepas tu ayah dia buka. Dalam tu ada, lepas dia buka pembalut tu, dalam tu adalah kotak. Ada kotak. Lepas tu ayah dia pun buka kotak tu. Kosong. Dalam tu kosong. Habis tu ayah dia pun, Putri, kan ayah dah cakap semalam, kalau Putri nak pembalut hadiah ni, tapi janganlah buat benda bukan-bukan ni. Dah membazir, dah Putri, dah membazir. Dia tunjuklah pembalut hadiah ni dah buka ni kan. Kan dah membazir Putri, dia bercakap macam tu kat anak dia, macam dia mengeluh lah sikit kan. Macam anak dia tak dengar cakap kan. Lepas tu Putri jawab lah. Putri cakap lah, mana ada bazir ayah. Cuba ayah tengok betul-betul dalam kotak tu. Kan ada senyuman Putri. Putri letakkan banyak senyuman dalam tu hadiah untuk ayah. Ayah pun tergamam je. Tak terfikirlah pula kan dia nak bagi hadiah yang macam tu.